Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatin Fatrisha binti Ruzama. Hari ini saya akan menerangkan terhadap tajuk iaitu kebaikan dan keburukan menggunakan AI untuk membantu kerja rumah dan penulisan. Artificial Intelligence iaitu AI ataupun yang dipanggil kecerdasan buatan ialah teknologi yang membolehkan sistem komputer meniru kebolehan manusia seperti berfikir, memahami bahasa dan menghasilkan jawapan secara automatik. Untuk makluman semua, penggunaan AI ini dalam sistem pendidikan semakin digunakan oleh pelajar untuk membantu menyiapkan kerja rumah, menghasilkan penulisan, mencari idea serta menyemak tata bahasa. Penggunaan AI memberikan banyak manfaat seperti menjimatkan masa dan meningkatkan kualiti kerja. Namun begitu, ia menimbulkan beberapa kebimbangan seperti kebergantungan pelajar dan isu ketulinan hasil pelajar, iaitu tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Oleh itu, penggunaan AI dalam pembelajaran perlu dilihat dari sudut kebaikan dan keburukan agar dapat digunakan secara bijak dan beretika. Masalah utama yang digunakan oleh penggunaan AI untuk membantu membuat kerja rumah dan penulisan ialah kebergantungan pelajar yang semakin tinggi terhadap teknologi tanpa memahami isi pelajaran sepenuhnya. Hal ini menyebabkan pelajar dia menerima jawapan dengan kadar segera tanpa berusaha untuk memahami konsep jawapan yang sebenar. Apabila pelajar tidak melalui proses berfikir, menganalisis dan mencari maklumat, mungkin sukar menguasai sesuatu topik secara mendalam. Selain itu, pelajar mungkin berisiko menjadi kurang berkeyakinan diri dengan kebolehan sendiri kerana mereka terlalu bergantung kepada penggunaan AI dalam penulisan ataupun menyiapkan sesuatu kerja rumah. Seterusnya saya akan menerangkan contoh aplikasi AI. Contoh aplikasi AI terbahagi kepada 4. Yang pertama, ChatGPT. Yang kedua, Grammarly. Yang ketiga, Google Bard. Dan yang terakhir ialah Quillbot. ChatGPT ialah aplikasi yang membantu untuk menjawab soalan, memberi penerangan serta menghasilkan karangan dan idea dengan lebih cepat. Seterusnya, Grammarly digunakan untuk menyemak kesalahan tata bahasa dan juga penulisan, terutamanya dalam bahasa Inggeris. Selain itu, Google Bard pula dikenali sebagai Gemini yang membantu pengguna untuk mencari maklumat dan menjana idea berdasarkan carian terkini. Akhir sekali, Quillbot berfungsi untuk parafrasa ayat, iaitu menukar struktur ayat tanpa mengubah maksud asalnya bagi mengelakkan plagiat. Selain itu, saya juga akan menerangkan kebaikan menggunakan AI. Poin yang pertama, AI dapat menjimatkan masa kerana ia membantu menyiapkan tugasan serta mencari maklumat dengan lebih pantas. Poin yang kedua, AI juga membantu untuk menjana idea dan kreativiti yang lebih menarik bagi membantu murid menyiapkan karangan, esei serta projek-projek yang lain. Poin yang ketiga, AI juga membantu untuk membentuk kualiti penulisan dengan menyusun ayat dengan lebih baik serta membetulkan kesalahan yang terdapat pada penulisan tersebut. Akhir sekali, AI menyokong pembelajaran kendiri kerana ia boleh digunakan pada bila-bila masa dan tanpa adanya had waktu. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rauda binti Aminullah. Seterusnya saya akan menerangkan keburukan penggunaan AI. Yang pertama adalah mengurangkan kemahiran menulis dan berfikir kepada pelajar. Penggunaan AI secara berlebihan boleh menyebabkan pelajar terlalu bergantung kepada jawapan yang dijana secara automatik. Hal ini mengurangkan peluang pelajar berlatih menulis isi sendiri, menyusun idea dan mengembangkan pemikiran secara mendalam. Akibatnya, kemahiran asas seperti membina ayat, menyusun idea dan berfikir secara kreatif menjadi lemah. Yang kedua pula adalah mengurangkan pemikiran kritis.
Apabila pelajar terus menerima jawapan daripada AI tanpa menilai atau mempersoalkannya, keupayaan untuk berfikir secara kritis akan terjejas. Pelajar boleh menilai, membuat perbandingan dan penilaian terhadap maklumat. Ini boleh menyebabkan mereka sukar menyelesaikan masalah secara berdikari dan kurang keupayaan membuat keputusan secara rasional. Yang ketiga pula adalah risiko plagiat kerana penggunaan jawapan secara bulat-bulat, iaitu AI boleh menghasilkan jawapan yang lengkap. Namun jika pelajar menyalin jawapan tersebut tanpa pengubahsuaian atau kefahaman, ia dianggap sebagai plagiat. Perbuatan ini bukan sahaja melanggar etika akademik, malah menghalang pelajar untuk memahami isi pembelajaran yang sebenar. Yang keempat pula adalah mengurangkan interaksi pembelajaran dan komunikasi dengan guru serta rakan, iaitu kebergantungan kepada AI boleh mengurangkan interaksi secara langsung antara pelajar dengan guru dan rakan sebaya. Pelajar mungkin kurang bertanyakan soalan, berbincang atau bekerja secara berkumpulan. Keadaan ini menjejaskan perkembangan kemahiran sosial, berkomunikasi ataupun pembelajaran kolaboratif. Yang kelima pula adalah ketetapan maklumat tidak terjamin, iaitu maklumat yang diberikan oleh AI tidak semestinya tepat ataupun terkini. Ada kemungkinan jawapan yang diberikan mengandungi kesalahan fakta dan tidak sesuai dengan konteks pembelajaran. Jika pelajar tidak membuat semakan lanjut daripada sumber yang sahih, mereka boleh menerima jawapan yang salah dan mengelirukan. Slide ini menunjukkan kesan negatif kepada pelajar. Nombor 1, kurang usaha dalam menyelesaikan kerja rumah sendiri. Pelajar mungkin menjadi malas untuk berfikir atau mencari idea sendiri kerana mereka lebih kepada AI untuk mendapatkan jawapan yang lebih tepat. Nombor 2, kemahiran boleh merosot. Apabila pelajar, mereka selalu menggunakan AI untuk menulis, mereka kurang berlatih secara manual. Ini boleh menyebabkan kemahiran menulis seperti membina ayat dan mengembangkan idea menjadi lemah. Nombor 3, tidak memahami sepenuhnya tugasan yang diberikan. Maksudnya, pelajar hanya akan menyalin hasil daripada AI tanpa memahami isi kandungan, menyebabkan mereka ni sukar untuk menjalankan semula tugasan tersebut apabila ditanya. Oleh itu, penggunaan AI ni perlu dikawal supaya mereka ni tidak terlalu bergantung dan masih dapat mengembangkan kemahiran sendiri dan berfikir sendiri. AI membantu dalam penulisan. Kecerdasan buatan atau AI teknologi dalam membantu pelajar untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti dan tersusun. Nombor 1, memberikan serangan ayat yang lebih baik. Maksudnya, AI boleh menggunakan ayat yang lebih jelas dan gramatis supaya penulisan boleh mudah difahami. Nombor 2, membantu untuk menyusunkan isi dengan teratur. Maksudnya, AI dapat membantukan pelajar untuk menggunakan idea atau isi penting untuk mengikut turutan logik bagi memberikan penulisan yang lebih faham dan sistematik. Nombor 3, menambahkan perbendaharaan kata. AI dapat menggunakan perkataan yang sesuai atau dipanggil sinonim untuk menjadikan penulisan yang lebih menarik dan tidak berulang lagi. Nombor 4, membantu membuat semakan ejaan. AI juga dapat membantu mengesankan kesalahan ejaan atau tata bahasa serta mencadangkan pembetulan yang tepat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alia Syafiqah binti Muhammad Faiz. Hari ini saya ingin membentangkan tentang analisis keseluruhan penggunaan AI dalam kalangan pelajar. Okey, sebenarnya kesan kebaikan dan keburukan penggunaan AI bergantung kepada cara pelajar itu sendiri menggunakannya. AI secara umumnya bukanlah sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk secara semula jadi. Ia akan menjadi sesuatu yang positif ataupun negatif bergantung kepada tujuan penggunaannya. Okey, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan AI. Antara kebaikan AI ialah ia boleh membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih cepat dan jelas. Sebagai contoh, jika seseorang tidak faham penerangan guru di dalam kelas, mereka boleh menggunakan AI untuk menjadikan bahan rujukan untuk mendapatkan penjelasan semula dalam bahasa yang lebih mudah untuk difahami.
Selain itu, AI juga dapat menjimatkan masa kerana ia boleh membantu pelajar mendapatkan idea, menyusun rangka esei dan memberi beberapa cadangan isi. Dengan cara ini, pelajar akan lebih fokus kepada membuat pemahaman untuk isi tersebut. Jika ia digunakan secara bijak, AI juga mampu meningkatkan kemahiran berfikir yang kritis apabila pelajar menggunakannya untuk membuat satu perbandingan pandangan, bertanyakan soalan dan membuat penilaian maklumat. Namun, penggunaan AI yang tidak terkawal, ia juga boleh membawa beberapa kesan yang negatif. Antaranya ialah pelajar akan menjadi terlalu bergantung sehingga tidak lagi berusaha untuk berfikir sendiri apa jawapannya. Jika dalam duduk ini semua tugasan disiapkan sepenuhnya oleh AI, pelajar sebenarnya tidak dapat info apa-apa atau tidak dapat belajar apa-apa. Selain itu, penggunaan AI secara tidak bagus seperti menyalin bulat-bulat jawapan tanpa memahami sebarang isi kandungan yang baik boleh dianggap sebagai satu bentuk penipuan akademik, peniruan. Dalam jangka masa yang panjang, hal ini boleh melemahkan kemahiran asas seperti menulis, menganalisis dan menyusun penerangan pelajar itu sendiri. Secara keseluruhan, AI hanyalah satu komponen alat yang membantu. Sama ada ia memberi manfaat atau memberi pemudaratan, ia bergantung sepenuhnya kepada sikap dan tanggungjawab pelajar itu sendiri. Pelajar yang bijak bukanlah hanya menggunakan AI sepenuhnya sebagai alat untuk menyiapkan kerja, namun pelajar yang bijak tahu bagaimana menggunakan AI sebagai satu bentuk sokongan untuk meningkatkan kefahaman dan kemahiran diri sendiri. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kesimpulan. Pelajar perlu menggunakan AI dengan bijak dan berhati-hati, iaitu penggunaan AI harus dilakukan secara berhemah agar tidak menjejaskan proses pembelajaran. Pelajar perlu menilai kesesuaian maklumat yang diterima serta mengelakkan kebergantungan sepenuhnya kepada AI supaya objektif pembelajaran dapat dicapai dengan berkesan. Yang kedua pula adalah AI perlu digunakan sebagai alat bantu, bukan pengganti usaha sendiri, iaitu AI sepatutnya membantu pelajar memahami sesuatu topik, menjana idea dan memberi panduan awal. Namun usaha berfikir, menulis dan menyelesaikan tugasan mestilah dilakukan oleh pelajar sendiri agar pembelajaran menjadi lebih bermakna dan berkesan. Yang ketiga pula, AI memberi idea, panduan, sokongan pembelajaran. Penggunaan AI secara terkawal dapat membantu pelajar memperoleh idea baru, memperjelaskan kefahaman dan menyokong pembelajaran. AI boleh menjadi rujukan tambahan yang membantu pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih cepat. Ya, yang terakhir, risiko ketidakjujuran akademik jika AI disalahgunakan. Sekiranya AI digunakan untuk menyalin jawapan secara langsung tanpa kefahaman, ia boleh membawa ketidakjujuran akademik seperti plagiat. Hal ini bukan sahaja menjejaskan etika pembelajaran, malah menjejaskan perkembangan ilmu dan sahsia pelajar.